Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada di kolam ikan keli ni untuk buat pemasangan untuk internet Starlink dekat dia punya kabin ni. Sebabnya kawasan sini tak ada kepada rangkaian internet Wi-Fi, so dia orang minta saya buat pemasangan untuk internet Starlink. Tapi dalam masa yang sama, untuk kawasan sini dia orang nak buatkan pemasangan untuk semuanya kawasan sini dapat kepada rangkaian internet Wi-Fi. So kemungkinan kita akan buat pemasangan AP sekali. Untuk kawasan sini, untuk device yang kita akan dapatkan dia kepada rangkaian internet, kita akan gunakan Starlink sebabnya Starlink saja yang sesuai untuk pakai dekat area-area pejabat ni. So untuk keluasan kita akan buat pemasangan AP, tapi tak apa, kita akan buka dulu untuk antena Starlink ni. Mungkin ada yang tak berminat dengan pemasangan Starlink ni sebab terlampau simple sangat. Ada yang berminat saya dengan pemasangan antena parabolik. Tapi kita kena tahu jugalah, untuk macam pejabat ni, memang kawasan-kawasan macam ni memang kita kena pakai juga Starlink untuk cari kelajuan. Untuk kawasan pejabat ni, kalau kata nak buat pemasangan antena parabolik, saya tengok jugalah pada kawasan. Kalau kata kawasan boleh pasang antena parabolik, saya pasang antena parabolik. Tapi kalau kawasan memang nak kena pada Starlink, memang kita akan buat pada Starlink Sebabnya saya tak boleh nak bagi jaminan parabolik ni laju. Kalau laju tu bonus lah. Tapi kalau betul-betul untuk dapatkan kelajuan, memang kita akan pasang kepada Starlink Tambah tempat sini nak guna kepada yang ramai, so memang nak kena guna Starlink juga. Untuk dapatkan internet yang laju, memang saya syorkan kepada Starlink Okay, so jomlah kita buat pemasangan dulu untuk Starlink ni. Kejap lagi baru kita buat pemasangan untuk AP. Ambil duit saya Untuk internet Starlink ni saya dah buat pemasangan. So saya dah siap alignment apa semua, signal pun dah masuk. Sekarang ni saya dah tukar password sementara dululah, sebab tuan tanah ni tak datang lagi. So kita try buat speed test. Untuk internet yang kita dapat ni, untuk internet Starlink ni, package yang dia ambil adalah package 235. So unlimited, speed boleh pergi dalam 100 Mbps hingga 300 Mbps. Kalau kita tengok dekat sini, speed dah lebih daripada 300 Mbps lah. Kalau kawasan cantik, kadang-kadang speed tu boleh pergi sampai 400. Tapi untuk kawasan sini 300 Mbps pun dah cukup laju. Download boleh dapat 300 lebih, dah upload. Kalau kita tengok dekat sini, upload boleh dapat lah 18 Mbps macam tu. So untuk Starlink dekat office ni, untuk internet dah dapat. So kita nak buat pemasangan AP pula. AP ni saya buat pemasangan untuk bagi keluasan Wi-Fi ni boleh dapat keluasan yang jauh, sampai ke penghujung dia. Sebab tuan sini dia minta kita buatkan pemasangan tu Wi-Fi tu sampai penghujung kolam sana. So untuk AP saya pilih jenis anti peeling yang ni Yang ni memang sesuai lah untuk kita buat pemasangan kepada kawasan sini. So saya nak buat pemasangan untuk yang ni dulu.
Dan nanti baru kita akan buat pemasangan. Kita akan test lepas kita dah buat pemasangan yang ni. Untuk wifi dekat sini dah ada. So kita nak buat pemasangan AP ni bagi wifi outdoor. Wifi outdoor dia boleh sampai dekat pondok sana tu. So kita akan sambungkan AP tu, LAN kabel tu dekat belakang router Starlink ni. Antena Starlink dengan AP tu saya sekalikan satu tiang. Sekarang ni saya nak test wifi tu dekat sana lah. Saya set up untuk kawasan sini ada dua wifi. Satu wifi outdoor dan satu wifi indoor lah. Sebabnya tuan tanah sini dia minta buatkan dua wifi. Untuk wifi luar ni, untuk outdoor tu dia nak senang, dia nak select kepada CCTV. Tapi kita boleh je jadikan dia kepada satu wifi sahaja. Tapi permintaan minta kepada dua wifi. Untuk point sini kalau kita tengok jarak lebih kurang dalam rasanya 200 meter pun ada. Untuk wifi dapat kepada, dia turun kepada satu bar lah. Okey, macam sekarang ni saya dah connect wifi kepada wifi outdoor. Wifi outdoor kalau kita tengok dekat sini nampak TBM Sport Fishing Outdoor ni. Lagi satu TBM Sport Fishing tu untuk office punya lah. Untuk outdoor punya ni, untuk speed daripada jarak yang macam ni kita boleh dapat lebih kurang dalam 100 Mbps tu kira cukup kuat lah. Tapi ping ni agak jauh jugalah kalau ping ni agak tinggi sebabnya dia jauh kan. Tapi ping ni boleh dapat kepada yang stabil balik lah. Biasanya kalau dah jauh sangat ni ping akan tinggi, tapi masa saya buat speed test ni mungkin dia naik tinggi. Tapi kalau kita buat speed test lagi sekali dia akan dah turun lah dia punya ping tu. Okey, boleh dapat dalam 100 lebih. Upload je lah yang slow sebab dah jarak jauh kan. Tapi lebih kurang saja ni upload kalau dekat dengan jauh pun. Sebab untuk kegunaan dia dekat sini adalah kepada CCTV. So speed download macam ni pun dah terlebih cukup untuk kawasan sini. Untuk point sini yang kita buat, nanti kita akan cuba test kepada point yang sana pula. Saya akan berjalan kepada area sana, daripada sana ke sana pula. Sana lebih kurang dalam 300 meter lah. Sekarang ni saya nak berjalan ke sana pula. Tengok ikan melompat-lompat semua. Ikan keli mak. Dia jenguk-jenguk tengok siapa yang datang. Itu mati waduh. Timbul je. Mati je tu. Men. Saiz. Kita jalan ke sana pula, check wifi sana. Ni jarak tak tahu berapa meter ni. Jauh ni. Jauh. Untuk wifi daripada semua sudut lah, saya dah check semua sudut. Semua masih wifi simbol, orang kata simbol wifi tu masih ada. Semua speed lebih kurang dapat dalam area-area 100 Mbps lah. Kalau kata nak kurang pun lebih kurang dalam 80. Handphone lagi satu pun boleh dapat sama juga. Dia kadang-kadang wifi ni dia tengok kepada chipset handphone lah. Kalau chipset tu kuat, dia dapatlah wifi yang kuat. Macam dalam keadaan ni dia tak apa nak stabil sangat lah. Dia punya silau tu tak nampak. So daripada posisi sini memang dapat kepada wifi. Semua kawasan sini dah wifi tu dah, orang kata dapat lah wifi. Okay, so dah tak ada masalah lah. Boleh lah kalau kata nak guna CCTV apa semua dekat sini. Untuk tugasan saya dah selesai lah dekat sini.
Yang mana yang berminat untuk buat pemasangan untuk internet dekat kediaman ataupun mana-mana tempat lah, boleh saja berurusan dengan saya. Tekan saja dekat link description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang ni pun ada kolam lagi satu, kawan dia kami nak buat cek juga, sebab dia minta kami datang cek. Sebab dia dah ada Starlink tapi Starlink dia tak berfungsi. Dia beli sendiri, dia pasang-pasang tak jadi. So kawan dia ni dia beli dekat saya menjadi, sebab barang daripada saya. Yang ni saya tak pasti sebab apa yang dia tak jadi. So nanti kita akan cuba try tengoklah apa masalah. Okey, selesailah tugasan saya hari ni.